untuk siri yang ke-5. Ini adalah minggu kedua kita sempat break sekejap. Dalam 1 minggu hari itu kita tak ada buat kelas dan kita lanjutkan lagi. Baik ya. Dan bagi Cik Tuan Puan yang baru join dalam kelas ini dan baru register, Cik Tuan Puan boleh rujuk pada rakaman dan juga kami telah kongsikan borang kemas kini untuk Cik Tuan Puan isi, kerana borang kemas kini itu adalah untuk sijil Cik Tuan Puan semua ya, dan juga untuk bahan-bahan ada dalam Google Drive. Hopefully Cik Tuan Puan sambil berjalan ini sambil menyimak supaya boleh memahami semua siri yang ada dalam kelas ini ya. Kita ada lebih kurang dalam 16 kelas macam itu. Baik, sebelum kita mulakan kelas kita pada malam hari ini, ada baiknya kita awali dulu dengan membaca umum kitab Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Semoga kita sentiasa dipermudahkan segala urusan dan juga diberikan kesehatan serta kefahaman yang baik ya, dan ilmu yang kita pelajari memberikan manfaat untuk diri kita dan juga untuk persekitaran kita. Baik, tanpa melengahkan masa, nanti Cik Tuan Puan kalau ada apa-apa soalan berkenaan dengan teori ataupun apa yang tengah dibincangkan, silakan saja bertanya dalam Google Meet ini, boleh ditulis ataupun open mic, atau soalan-soalan berkaitan dengan teknis boleh ditanya terus ya. Baik, tanpa melengahkan masa, langsung saja saya menjemput trainer kita Encik Safwan untuk mengendalikan kelas kita pada malam hari ini. Kepada Encik Safwan dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izin dan perkenannya jua kita dapat sama-sama pada hari ini untuk kita meneruskan lagi ya kelas kita di kelas untuk sesi yang kelima. Telah kita berhenti rehat selama 1 minggu ya, insya-Allah. Baik. Terima kasih pada Cik Cika juga kawan-kawan semua ya. Selamat datang bagi kawan-kawan yang mengikuti dan juga bagi rakan-rakan yang juga baru masuk ke minggu ini juga selamat bergabung di kelas kita di hari ini, insya-Allah ya. Baik, sedikit mungkin tadi ada Cik Cika dah sebutkan, tapi saya infokan sekali lagi bagi kawan-kawan yang baru masuk ya, pastikan kawan-kawan mengisi borang kemas kini maklumat diri, termasuk juga bagi kawan-kawan yang mungkin dah terima sijil sebelum ini tapi sijil tu ada problem ke apa, diisi semula ya. Mostly ada 2-3 saja yang infokan tak dapat sebab emailnya salah ya, jadi saya minta isi semula atau nama dia tu dihilang satu huruf ke, sebabnya kita akan guna link yang sama untuk keseluruhan sijil ya. Jadi kalau ada pembetulan diisikan semula di bawah ya. Jadi bagi rakan-rakan yang lain saya ingat semuanya telah pun terima 1 hingga 4 ya. Jadi yang berikutnya untuk yang baru insya-Allah kita akan berikan esok petang ya. Jadi sebelum esok petang dipastikan telah pun lengkap dan siap ya, supaya nanti bila kita send itu tidak hilang lagi ya. Dan bagi untuk keseluruhan nanti kita akan berikan lagi di hari Khamis akan datang. Kita akan beri setiap hari Khamis ya. Jadi supaya nanti email tuan-tuan dan puan-puan tu tidak hari-hari banyak kan. Jadi kita akan beri di setiap hari Khamis insya-Allah. Ya, baik. Alright, so kita lanjutkan ya perbincangan kita pada malam hari ini. Nota ada dalam Google Drive tu ya. Saya tak masukkan dekat WhatsApp tu sebab WhatsApp tu jadi penuh. Ya, jadi dia berat. Jadi saya masukkan dekat Google Drive. Nanti rakan-rakan boleh ambil dekat sana ya. Untuk juga nota di malam hari ini telah pun ada di dalam Google Drive tersebut ya. Ada nota dan juga ada modul ya. Biasanya saya akan bagi 2 sekali, nota dan modul, untuk nanti di nota ni ringkas ya, di modul nanti ada bahan-bahan yang rakan-rakan boleh gunakan. Ada teknik-teknik ni juga, ada latihan-latihan harian ya yang mungkin boleh digunakan kepada diri sendiri ataupun klien-klien kita semua ya. Baik, insya-Allah. Alright, so di sesi yang kelima ini kita akan belajar tentang latihan guided emotional release writing ya. So kita menggunakan medium writing, bagaimana kita nak
mengontrol ataupun kita nak menjaga supaya emosi kita itu berada dalam keadaan emosi yang lebih baik, ya. Dan pasti dalam kehidupan seharian pasti, ya, kalaupun tidak setiap hari, pasti akan ada masa-masanya emosi kita juga terganggu kerana ada banyak perkara, ya. Bukan datang dengan masalah saja tapi juga datang dengan cabaran-cabaran kehidupan, sakit dan sebagainya yang juga nanti akan terganggu emosinya, ya. Okey, baik. Ramai individu menyimpan emosi dalam fikiran selama bertahun-tahun tanpa pernah meluahkan secara sihat, ya. Jadi memang kalau kita melihat kenapa pendekatan-pendekatan awal, ya, dalam psikoterapi atau psikologi, ya, dia datang dengan mengkaji tentang unconscious. Kenapa? Sebab di era-era awal didapati bahawa memang sebenarnya dalam kehidupan kita pun begitu, ya. Cuma teori-teori awal melihat bahawa kerana ada pendaman-pendaman ke dalam yang menyebabkan sebenarnya berlaku kesakitan-kesakitan yang terjadi hari ini, ya. Jadi digali pendaman-pendaman tersebut, diperbaiki pendaman tersebut, difahami pendaman tersebut, dan itu ternyata dapat meriliskan, ya, dapat memperbaiki, ya. Itu aliran awal lah, ya. Okey. Jadi kita semua pun, ya, banyak sekali yang kita pendamkan, terutama child trauma kita. Kenapa child trauma kita banyak kita pendamkan? Kerana di waktu itu kita tidak punya banyak kuasa, banyak pilihan untuk melepaskan. Okey. Kalau di kanak-kanak lain, ya, kalau kanak-kanak memang dia melepaskan, tapi biasanya selepas itu, selepas fasa kanak-kanak, remaja dan ke atas, biasanya lebih banyak memendam, lebih banyak menekan emosi, ya, kerana kita mempelajari antara pertimbangan benar salah, okey, diterima atau tak diterima. Jadi benda itu akhirnya menyebabkan banyak sekali terkadang memendam emosi-emosi dan menyimpan emosi ini sebenarnya tidak selalunya, ya, akan memberikan keadaan-keadaan kelegaan. Macam kita lah kan, kalau orang dewasa ni biasanya terkadang kita rasa sedih kan, dan bila rasa sedih pasti keadaan sedih itu dia mahu menangis. Tapi kalau nak menangis tu kadang-kadang dia tengok tempat ni sesuai tak dia nak menangis kan, dia banyak pertimbangan ni. Kalau menangis nanti malu kan, ataupun nanti orang kata apa kan. Jadi apa dia buat adalah dia menahan tangis tu. Menahan tangis itu sakit sekali, ya. Dia ada orang yang boleh sesak dada dia kan, lepas tu kadang-kadang dia termengah-mengah sendiri, kadang-kadang dia tak boleh dia tak boleh tahan merasakan diri dia, ya, kerana tidak melepaskan. Okey, tapi kalau dapat dilepaskan tangisannya, itu dapat memberikan kelegaan, ya. Itu contoh, ya. So ada yang memilih untuk memendam, ada yang cuba melupakan, dan ada juga yang sentiasa sibuk supaya tidak perlu berhadapan dengan emosi tersebut, ya. So ini pelbagai keadaan yang sebenarnya kalau kita lihat dalam pendekatan postmoden, ya, yang kekinian, pendekatan kekinian, dia melihat bahawa kalau orang tu memendam, kesakitannya berat, ya. Kalau orang tu cuba untuk melupakan, semakin cuba dilupakan, semakin akan tersakiti. Okey. Jadi dia ada konsepnya adalah banyak orang cuba untuk melupakan. Tapi ketika dia cuba untuk melupakan, sebenarnya dia berlawan untuk melupakan. Dan perlawanan untuk melupakan sebenarnya dia teringat kembali. Dan bila dia teringat kembali, itu lebih menyakitkan, ya. Dan ada yang berusaha, ni yang paling biasa adalah orang berusaha untuk sibukkan diri dia, buat itu, buat ini kan. Kononnya itu akan dapat menghilangkan rasa sakitnya, tapi mungkin pada waktu sibuknya, tapi waktu-waktu yang dia tak sibuk, dan itu juga, ya. Dan kadang-kadang kesibukan itu memberikan keletihan yang berganda-ganda, ya. Jadi hakikatnya emosi yang tidak diproses tidak akan hilang, ya. Ia hanya akan mencari jalan lain untuk muncul. Saya selalu sebut, ya, emosi ni sebenarnya dia datang daripada pengalaman kan. Apa-apa yang kita lalui itu membentuk emotion. Dan emosi itu adalah apa yang kita pelajari, ya. Dan ketika emosi itu telah pun ada dengan diri kita,
emosi itu sebenarnya tak akan hilang lagi, kerana emosi itu dia akan membentuk suatu ingatan, satu memori, ya, yang mana emosi itu pasti ada. Okay? Yang terjadi adalah dia ubah bentuk saja. Okay? Emosi sedih, ada tak emosi sedih? Ada. Okay? Emosi gembira? Ada. Emosi putus asa? Ada. Semua emosi-emosi positif, negatif ni, semua orang pasti ada keadaan emosi ini. Ya? Cuma, bagaimana seseorang itu merubah bentuknya, itu akan menghasilkan keadaan yang berbeza-beza. Ya? Keadaan itu saja. Tapi emotion tu dia hilang tak? Dia tak akan hilang. Dia pasti telah ada untuk diri kita semua. Jadi secara umumnya kita boleh sebut macam ni, semua jenis emosi, suka tak suka, duka ke, payah ke, senang ke, derita ke, apa semua ni, semua emosi ini pasti ada ke dalam diri kita. Okay? Ke dalam diri kita. Okay? Dan ketika dia ada dalam diri kita, sebenarnya ketika kita cuba untuk melupakan, pasti akan mengalami kesusahan. Ketika kita cuba untuk mengelakkan, pasti akan terjumpa lagi. Ketika kita cuba untuk menekan dia, pasti dia akan timbul juga. Okay? Jadi, keadaan yang terbaik adalah ketika kita boleh meraihkan emosi tersebut. Okay? Tak salah sebenarnya untuk kita meraihkan emosi tersebut. Jadi meraihkan emosi itu bukanlah bermakna kita ni lemah, kita ni teruk, kita ni tak bagus, bukan. Ya, meraihkan emosi itu adalah kita belajar untuk menerima bahawa ya, emosi ni kita ada masanya dia diperlukan, ada masanya kita bergembira dengan emosi tersebut, walaupun emosi tersebut adalah emosi yang berbentuk kesedihan kerana peristiwanya adalah menyedihkan dan sebagainya. Ya. So hanya mencari jalan lain untuk muncul seperti keresahan, ya, mudah marah, letih emosi, overthinking, insomnia, sakit badan, burnout, ya, kemurungan, hubungan tak sihat dan sebagainya. Ya, so ini adalah emosi-emosi yang sebenarnya ada pada diri kita, tapi kita cuba untuk mengelak ataupun kita cuba untuk memendam dan juga kita cuba untuk melupakan. Ya. So guided emotional release ni adalah teknik psikologi yang menggunakan proses penulisan secara berstruktur bagi membantu seseorang mengeluarkan emosinya yang tersimpan, memahami pengalaman hidup serta membina makna baru terhadap pengalaman tersebut. Yang ni, kalau rakan-rakan pernah belajar naratif terapi, dia bentuknya adalah naratif. Okay, maksudnya ketika orang sedih, terkadang orang tak tahu untuk menyatakan. Bukanlah sedih saja, semua perasaan lah kan. Ketika seseorang itu mengalami suatu perasaan itu ketika dalam keadaan yang kita merasakan sangat terbeban, biasanya perasaan itu akan bercampur-campur. Dia banyak kan, dia bercampur-campur. Kita tak tahu ni. Kalau kita tanya klien kita, apa perasaan anda hari ini? Apa ya perasaan saya? Bukan dia tak ada perasaan, tapi dia tak dapat untuk mencari. Kenapa? Terlalu banyak yang berlaku. Ya. Jadi, apa kita boleh buat? Salah satu caranya adalah mengajaknya untuk menuliskan atau menuliskan, ya. Menuliskan apakah yang dia rasakan, okay? Apakah perasaan-perasaannya, apakah yang dia alami, apakah emosi-emosi yang mungkin ada pada ketika ini. So dituliskan, kerana proses menulis itu akan lebih memudahkan. Konsep dalam kita punya teknik-teknik ini, daripada awal saya sebut, ya, kita ada dua keadaan di mana ketika kita proses secara dalaman, kita tanya dia emosi, susah untuk dia keluarkan. Tetapi ketika kita bagi dia kertas atau kita bagi dia pen, kertas, buku ke, kan, kita minta dia untuk menuliskan apa saja emosi yang dia rasakan, apa saja yang dia ingin nyatakan, ditulis. Okay? Mungkin dia akan tulis macam-macam perkara sehingga nanti daripada penulisan itu akan terlihat apakah sebenarnya emosi-emosi yang timbul. Okay? Kerana ada
corak di mana seseorang itu menulisnya di tangan. Okay, bila dia menulis di tangan, dia melihat tangan. Bila dia melihat tangan, tangan ni seolah-olah bukanlah sebahagian daripada dirinya kerana tulis di kertas. Okay. Macam nanti kita akan buat sama-sama rakan-rakan nanti kita cuba latihan teknik ini untuk kita praktiskan. So kena sediakan kertas dan pensel sekejap lagi ya. Okay, baik. Teknik ini bukan sekadar menulis diary tapi merupakan satu proses terapeutik yang dipandu menggunakan soalan-soalan reflektif. Okay, so dia menulis cuma jadi soalan nanti. Kita bersama dengan dia tu, kita akan guided dia. So tidaklah dia menulis apa saja yang dia ingin tuliskan. Ya. Tujuannya adalah untuk melepaskan beban emosi, meningkatkan kesedaran, membina perspektif baru dan memulihkan minda secara sihat. Ya. Okay, baik. Nota ni tak ada dalam drive tu ya. Saya dah masukkan tadi. Cuba cek balik. Cuba cek ya. Kalau sebab dia ada banyak di situ. Cuba cek nota yang tulisannya adalah guided emotional release. Satu lagi adalah latihan guided emotional release. Ada dua. Okay. Baik. Prinsip utama dalam guided emotional release ni dia bukanlah untuk mengubah secara hidup. Okay. Atau melupakan pengalaman atau menafikan emosi. Okay. Kita kena ingat apa yang kita belajar dalam teknik-teknik ini, semua teknik yang kita pelajari ini tidak mengajarkan klien untuk menghilangkan atau mengajarkan klien untuk menidakkan, mengajarkan klien untuk melupakan. Kerana saya sebut melupakan itu satu menyakitkan. Tak perlu lupakan. Kenapa? Sebab hakikatnya adalah pengalaman-pengalaman itu adalah pengalaman-pengalaman nyata yang dialami. So tak perlu kita menolak kita tak perlu menolak apa yang telah terjadi kepada diri kita. Okay. Kita tak perlu menolak ataupun kita tak perlu menidakkan apa yang berlaku. Yang diajarkan pada klien adalah semua yang terjadi itu sebenarnya memang terjadi. Ini adalah sebuah kenyataan. Kenapa? Menerima ia sebagai sebuah kenyataan itu lebih tidak menyakitkan, dia sakit. Tapi kadar sakit itu lebih ringan daripada cuba untuk melupakan. Cubalah kita kan. Cuba kita ingat satu perkara. Sekarang kita ingat satu perkara, satu kejadian yang buruk dan sekarang cuba lupakan perkara buruk tu. Okay. Pasti sekejap lagi ingat. Okay. Lepas ni ingat lagi kan. Nak tidur pun ingat lagi. Okay. Sebab saya suruh lupakan. Okay. Makin dilupa makin diingat. Pasti ya. Okay. So sebaliknya membantu seorang untuk menerima, memahami, memproses, melepas dan bergerak ke hadapan. So dalam teknik ini, tujuan dia menulis itu, nanti proses yang kita akan buat dengan dia tadi adalah kita akan tanya pada dia. Okay. Apa yang anda tulis di sini? Okay, ini emosi dia. Okay, so emosi-emosi yang anda tulis di sini, perkara-perkara yang anda tulis di sini, ini sebuah kenyataan atau ini sebuah perkara palsu. Okay, ini realiti ke ini palsu? Ini realiti. Ini apa yang dijalani. Okay, ini apa yang dihadapilah dalam hidup ya. Okay. Dan kita akan ulang lagi. Okay, semua dalam prinsip-prinsip teknik yang kita belajar ini kerana dia adalah base kepada teori-teori postmodern. Teori-teori postmodern ini mengajarkan klien untuk mereka menerima. Okay, tidak lagi kita ajarkan dia untuk melupakan, tapi terima dia sebagai suatu perkara yang telah berlaku. Tapi sekarang dia tak terjadi lagi, dia dah berlaku dah. Tapi sekarang, apa yang terjadi sekarang mungkin ya, tapi mungkin tidak. So apa yang kita nak buat sekarang adalah macam mana kita memperbaiki supaya kita boleh menghadapi kehidupan ke depan itu dengan lebih baik ya. Okay. Alright, so teori yang digunakan ada 6 teori sebenarnya tapi saya buat satu je, teori yang di atas ya. Expressive writing theory oleh James Pennebaker. So dia kata teori ini adalah asas utama guided emotional release ya. Pennebaker mengatakan bahawa individu yang menulis mengenai pengalaman emosi sukar selama beberapa hari menunjukkan tahap tekanan yang menurun. Kesihatan fizikal lebih baik, fungsi imun yang meningkat, pengurangan simptom kemurungan dan kebimbangan, peningkatan kesejahteraan psikologi.
Okay, saya ingat ni last week last week last week saya kat Batam. Last week tu saya ada satu program dekat satu sekolah so saya student di depan tu dia buat satu buku. Saya ingat saya share kat sini ke share kelas lain buku tu tebal. Buku tu dia saiz panjang macam tu tapi tebal. Okay. Bila saya tengok buku tu tebal dan buku tu dia warna coklat. Dia macam buku conteng lah kan. Lalu saya kata dia, saya tanya dia, ini buku apa? Ini buku dia menuliskan. Dia menuliskan apa yang dia lalui sehari-hari, apa yang dia nak tulis lah dalam situ. Okay. Okay. Jadi saya tanya dia, okay, bila anda menuliskan dalam buku ni, apa yang anda rasa? Saya rasa lebih tenang. Okay. Buku ni, ketika anda ada banyak masalah dekat rumah, anda tulis di rumah, kan? Ketika anda pergi sekolah, anda bawa kan anda tinggal? Saya tinggal kat rumah. Kenapa anda tinggal kat rumah? Sebab bila saya tulis, kan saya menyatakan emosi saya, apa everything semua dalam buku ni, saya tinggal dekat rumah. Kenapa saya tinggal kat rumah? Sebab saya nak pergi sekolah. Okay, bila saya pergi sekolah, supaya saya tidak membawa emosi dalam buku tu, saya tinggallah buku tu. Okay, dan saya pergi sekolah. Jadi bila dekat sekolah, saya rasa saya boleh mengikuti sekolah dengan lebih baik. Okay, lepas tu, bila saya balik semula, kat bilik saya tu tetap ada buku tersebut. Saya tanya dia, okay, bila anda memandang buku tu, apa yang anda rasa? Saya rasalah sedih balik. Tapi sedih tu tidaklah buat saya rasa macam saya tak boleh buat kerja-kerja lain. Maksudnya, yang tu sudah tempat. Okay, saya tak pasti ada belajar dengan siapa. Tapi bagusnya dia adalah dia faham konsep tu. Okay, maksudnya bagaimana dia menuliskan di dalam bukunya, okay, dan diletak dekat rumah dia. Supaya dia tahu dia nak pergi sekolah. Okay, kerana kejadian ni berlaku di rumah. Kalau kejadian ni berlaku kat sekolah, hari tak ada apa-apa, dia bawa pergi sekolah. Okay, dia bawa. Okay. Kemudian dia akan catatkanlah perkara-perkara yang berlaku kat sekolah. Cuma, bila dia balik rumah, dia bawa juga buku tu. Dia tak tinggal buku tu kat sekolah. Dia hilang kan. Okay, dia bawa balik ke rumah. Cuma bila balik ke rumah, apa dia buat adalah, dia letak di sebelah. Yang ni kalau, saya ingat bukan kelas ni. Ada satu teknik yang saya ajar dulu, dipanggil window of tolerance. Okay. Dia letakkan di satu bekas. Okay. Bekas yang di bekas itu dia boleh nampak tapi dia tak engage. Tu nanti teknik lain lah ya. Mungkin dalam 16 ni mungkin ada nanti ya. Saya pun tak ingat sangat di bahagian ini ya untuk healing psikologi. Tapi kita perlahan-lahan lah kita masukkan ya. Okey. Jadi ternyata bila dilakukan memang akan menunjukkan perubahan-perubahan yang baik ya, yang boleh berlaku kepada seseorang yang dia ada emosi tertentu tapi dituliskan. Jadi penulisan ekspresif yang konsisten membantu otak memproses pengalaman emosi yang mencabar dan membawa perubahan positif kepada kesihatan mental dan fizikal. Okay. Kenapa dia cerita pasal dia boleh untuk membawa perubahan-perubahan yang baik kepada bagaimana otak memproses. Okay. Ini kan kalau kita belajar neuro bahagian otak ni, otak kita ni unik. Otak kita ni salah satu yang ada dalam otak kita ni adalah sifat plasticity. Okay, plasticity. Maksudnya otak kita tu dia tidak bentuk, dia di dalam tu dia tidak bentuk begitu. Okay, dia plasticity. Maksudnya dia berubah-ubah mengikut kesesuaian. Okay, contoh kan, kita mungkin kita orang kampung kan, ni orang kampung lah, cerita orang kampung, okay? Zaman dulu lah, sekarang kampung juga, okay? Tapi orang kampung kan kita makan pakai tangan, okay? Kita makan pakai tangan, kita dah biasa makan pakai tangan kan. Sekali bila kita pergi tempat lain, kita dah mungkin kerja ke apa, kat tempat-tempat tu semua pakai sudu kan. Mula-mula pakai sudu tu mudah ke susah? Susah kan? Okay, sebab kita biasa kan, belum lagi yang kalau makan tu duduk bersila kan. Nanti kat kerusi pun duduk bersila kan. Okay, duduk bersila kat ada meja tak apalah, tak nampak kan. Okay, tapi kadang kalau orang nampak kan dia tegur, bersila kan. Okay, dan kadang-kadang kalau majlis-majlis rasmi kan kena makan pakai
Tu kan susah kan. Okay. Tapi dulu dia kebiasaan dalam makan pakai tangan. Tapi bila dilatih perlahan-lahan, okay, lama-lama dia akan boleh untuk pakai sudu. Saya yang fail setakat ni adalah pakai tu chopstick. Chopstick ke nama dia? Okay. Sudu tu. Okay. Sebab kalau dah pergi je kedai tu saya minta garpu. Okay. Saya tak pakai itu. Okay. Kejap lagi dia terpelanting mata-kata kan. Okay. Ni saya, itu kekurangannya. Tapi nak ceritanya adalah keupayaan otak kita untuk mempelajari dan dia mengubah. Dia bersama dengan orang stroke. Orang stroke bila dia stroke kan, dulu dia sebelum stroke dia boleh jalan elok kan. Tapi bila stroke dia lama terbaring dan sebagainya, bila terapi. Bila terapi, lepas dia stroke dia akan jalan sama seperti awal tak? Tak. Dia dah berubah cara jalan dia. Mungkin dia kena tarik sikit tangan dia kena ni kan. Tapi dia boleh jalan tak? Boleh. Macam mana dia boleh jalan semula? Kerana otak yang sifat plasticity tadi adalah dia mempelajari. Itu keupayaan kita. Maksudnya keupayaan manusia ni sebenarnya dia ada keupayaan. Maksudnya ketika seseorang itu dia tak biasa untuk menulis, macam kita belajar sekarang, dia tak biasa untuk melepaskan dengan cara menulis, tapi lama kelamaan apabila itu dipraktiskan, itu dibiasakan, otak akan belajar. So, belajar untuk rilis menggunakan penulisan. That's why kenapa kajian ini akhirnya dia melihat bahawa keupayaan seseorang itu mendapatkan keadaan diri yang lebih baik. Maksudnya kita ni manusia ni dia unik lah ya. Tuhan ciptakan kita ni sebenarnya ada kemampuan-kemampuan untuk memperbaiki dan memperbetulkan. Okay. Cuma mau tak mau je lah ya. Itu ceritanya ya. Okay. Baik. Kesan psikologi penulisan ya, mengurangkan tekanan fisiologi, pemikiran bercelaru, kesedaran diri, pengalaman hidup ni boleh baca lah ya. Flexibility psikologi, tekanan kronik dan lain-lain. Okay. So mengapa menulis membantu? Tadi saya sebutkan emosi sebelum ini hanya berada dalam sistem limbik. Apabila emosi diberi nama dan diterjemahkan dalam bentuk perkataan, otak menggunakan bahasa sebagai alat untuk memahami, menyusun dan memberi makna baru. Inilah sebabnya mengapa ramai orang merasa lega selepas menulis. Jadi dia bukan suka-suka. Okay, sebab dia ada kaitan dengan bagaimana sistem di otak kita itu memproses. Okay. Daripada dia tertekan, sistem limbik itu tidak dapat idea, tidak mempelajari perkara baru sehingga dia semakin sedih, semakin derita, semakin sakit, okay? Dengan mengubahnya. Ini salah satulah ya. Dengan mengubahnya dalam bentuk penulisan, lama-lama otak akan belajar dan memberi makna, okay, ini sedih, tak apa sedih ni kerana peristiwa ini. Jadi kita nampak, okay, it's okay sebenarnya, anda adalah manusia seperti biasa, tak ada masalah untuk sedih. Kadang-kadang kita letih, it's okay untuk sedih. Untuk letih, anda bukan robot, anda adalah manusia. Itu maksudnya kita akan belajar begitu. Okay? Dan itulah nanti lama-lama kita akan merasakan ketenangan yang baik. Okay. Okay, baik. Kita cuba untuk kita laksanakan latihan ini sebelum saya pergi sini. Okay. Rakan-rakan yang di sini yang bersedia untuk kita lakukan, tulis satu. Okay, kita cuba buat ya. Kita cuba buat latihan ini. Okay, masing-masing untuk menulis dan mendapatkan pengalaman awal. Okay, bagaimana kita melaksanakan. Alright, okay, good. Pak Asma, Kuala Lina, Tengku Norima. Okay, alright. Okay, mewakili lah kawan-kawan yang lain ya. Okay, so siapa yang ada kertas, siapa yang ada pen, silakan ya. Okay, cara nak buat adalah rakan-rakan kalau sedang duduk boleh berdiri. Okay, kalau berdiri boleh duduk. Okay, kemudian cuba pandang sekeliling. Okay, pandang sekeliling. Okay, apa yang dilihat, okay, apa yang didengar, apa yang dirasakan, okay. Okay, alright, so kembali ke asal, okay. Cuba tarik nafas yang panjang dan kita lepaskan. Okay, sekali lagi tarik nafas yang panjang, tahan dan lepaskan. Okay, sekali lagi tarik nafas yang panjang, tahan dan lepaskan. Baik,
sekarang di hadapan anda ada kertas dan juga ada pen ke pensel lah ya. Okay. Sekarang apa yang saya nak rakan-rakan buat adalah rakan-rakan tuliskan di atas kertas tersebut apakah perkara-perkara yang terjadi kepada anda yang anda rasakan tak seronok ataupun perkara-perkara yang terjadi yang dirasakan memberikan beban-beban emosi. Dituliskan di atas kertas tu apa saja. Okay. Mungkin satu, mungkin dua atau mungkin tiga. Tak ada masalah. Tulis saja. Nak tulis boleh, nak lukis pun boleh. Yang penting kita faham sendiri. Kalau rakan-rakan ketika menulis itu terasa berat pada pen itu, tangan rasa berat, okay, letakkan pen dan tarik ke atas dan tepuk dulu tangan, okay, dan anda boleh berdiri atau bergerak. Okay, tarik nafas, okay. Kalau anda dah bersedia, baru duduk dan dituliskan. Okay. Kerana mungkin ada isu-isu tertentu yang ingin ditulis ke situ terasa berat sekali. Okay. Terasa bebannya itu terlalu kuat. Okay. It's okay. Letakkan dulu. Relax. Okay. Tarik nafas yang panjang dan bila dah cukup bersedia nanti baru disambung. Jadi perlahan-lahan lah. Okay. Tak semestinya terus ditulis. Kalau boleh ditulis terus silakan. Tapi kalau tak boleh ditulis terus, it's okay. Ya, jangan stres, terlalu stres kepada tangan. Okay, just relax. Okay, ambil nafas ataupun boleh bergerak dulu. Okay, sebelum untuk menulis lagi. Okay, baik. Sekarang tuliskan apa saja emosi anda kepada kejadian itu. Apa saja emosi anda kepada kejadian itu. Sedih, marah, takut, gembira, letih, okay, putus asa, bahagia dan apa saja boleh dituliskan di situ. Boleh dilukis, boleh ditulis, silakan. Kalau dalam sesi kita, ya, sesi dengan klien, kalau rakan-rakan ada emoji, boleh diletakkan di atas meja, nanti klien boleh pilih emoji apa yang disesuaikan. Sekarang emoji murah dekat kedai Eko banyak, RM2, 60 sen tu dah boleh dapat banyak emoji. Okay, emoji kecil lah, tak yang besar sangat, yang kecil je. Okay. Itu memudahkan klien ya, tapi kalau sekarang rakan-rakan boleh tuliskan. Sama juga ketika rakan-rakan ingin menyatakan emosi apa, rasa mungkin tak dapat, it's okay, letak dulu, okay, bangun, tarik nafas, ya, okay. Sambil melihat ke kertas tersebut, jangan abaikan kertas tersebut, just lihat, tapi boleh berdiri atau jarakkan sedikit, okay. Dan buatkan sedikit aktiviti yang boleh menenangkan dan kemudian kembali ke kertas tersebut sekiranya telah identify apakah emosi-emosi yang ada dan dituliskan. Okey, baik. Sekarang saya akan berikan masa kepada rakan-rakan selama 5 minit untuk rakan-rakan tuliskan apa sahaja yang terlintas di fikiran rakan-rakan di atas kertas tersebut. Tulis tanpa henti dan tidak perlu untuk membetulkan dan tidak perlu untuk terlalu memikirkan. Tulis sahaja apa yang terlintas di atas kertas tersebut terkait dengan keadaan tersebut. Everything dituliskan, saya akan bagi masa 5 minit kepada rakan-rakan. Nanti 9.40 saya akan beritahu untuk berhenti. Sama juga semasa menulis, okay, sekiranya terasa berat, tinggalkan sekejap, tarik nafas, okay, ambil masa sedikit, okay, kemudian teruskan untuk sambung. Pastikan 5 minit itu dimanfaatkan,
Okay, terasa berat, rehat sekejap. Okay, ketuk-ketuk diri, buat tapping ke apa ke, silakan. Okay, yang penting boleh relax dan disambung. Okay, kemudian mungkin terasa berat lagi, just stop sekejap. Okay, ambil nafas ke, atau buat sikit aktiviti. Okay, dan kemudian sambung lagi. Okay, right. Teruskan untuk 5 minit berikutnya. Baik, 1 minit lagi.
Alright, so kita tamatkan dan di akhir di bawah tu atau di page belakangnya boleh rakan-rakan tuliskan di situ apa yang rakan-rakan perlukan sekarang. Apa yang rakan-rakan perlukan sekarang. Harapannya adalah apa, ya, dan berikan kata-kata yang ingin saya berikan kepada diri saya. Harapannya apa dan kata-kata apa yang boleh diberikan kepada diri kita sebelum kita mengakhiri penulisan ini. Okay, kalau dah sudah, letak dekat atas meja tu lagi. Okay, rakan-rakan jarakkan, mungkin berdiri, okay, berdiri atau bergerak ke tepi. Okay, boleh lihat di sekitar. Okay, kalau ada ruang pandangan silakan. Ya, kalau nak minum air, boleh minum air. Tarik nafas yang panjang kan. Just lepaskan, just release. Okay. Jangan difikirkan lagi apa yang ditulis di situ. Okay. Kalau nak ada apa pergerakan badan kan, nak tepuk-tepuk badan boleh aja, okay? Nak grounding boleh, silakan. Okay, baik. Okay. Kertas tadi masih di atas meja, okay? Dan rakan-rakan hanya memandangnya di atas meja. Okay. Dan ucaplah apa-apalah nak diucapkan ke diri sendiri. Okay. Baik, sekarang cuba rakan-rakan mungkin yang lakukan latihan ini, ya, nak betul dekat ruang chat boleh, nak nyatakan boleh, ya. Apakah yang rakan-rakan rasakan sekarang? Yang dirasakan pada diri. Jangan just lihat saja kertas itu, tapi jangan engage dengan kertas tu. Just rasa pada diri sendiri aja. Okay. Apakah yang dirasakan pada diri sendiri? Okay, good. Kuga. Okay. Okay, Cik Fizani, bagus sekali. Okay. Okay, Puan Julia. Alright, good, ya. Okay. Betul apa yang kita lakukan, Puan siapa ni? Puan Malina. Okay, guna block 3 pun bagus, ya. Cuma block 3 ni dia dapat kita memahami emosi sebab dia ada orang-orang tu kan dekat tree tu kan. Okay, boleh aja, ya. Cuma dia apa yang ada di situlah kan. Tapi kalau kita guna writing ni, dia boleh express saja apa sajalah. Cuma nanti we between kan, dan saya ajarkan rakan-rakan tadi adalah kita kena pastikan, ya, kalau rakan-rakan yang buat is okay. Saya ingat rakan-rakan yang di sini tidak terlalu berat sangat kan. Tapi dengan klien, kenapa saya sebut tadi, bila dia nak buat, dia nak tangan dia nak menulis, kalau dia shaking kan apa kan, dan kita boleh suruh dia stop dulu, kemudian dia tarik nafas, dia akan release dulu. Okay, sebab dalam latihan ini, dia kalau kita nak buat latihan ini, kita kena pastikan ianya dibuat terus menerus. Okay, dia bukanlah maksudnya kalau dah shaking tangan dia, kemudian oh saya lihat tangan dah shaking, tak apalah jangan buat. Bukan, kita akan tetap untuk memaksa dia buat. Kenapa kita memaksa dia buat? Supaya pendaman yang di dalam ini, yang terlalu kuat ini boleh dikeluarkan. Macam nak dikeluarkan, dia kena ada force. Okay, untuk paksa dia dikeluarkan. Okay, so dia boleh sebenarnya untuk dia sebenarnya boleh untuk melepaskan, tapi dia perlu diberikan sokongan, dia perlu diberikan dorongan lah kan, dan kita untuk bagikan stabilisasi pada dia supaya akhirnya dia boleh untuk menulis.
Okay, tapi menurut saya tak semestinya banyak ya. Untuk teknik ini kita jangan lebih masa dia lebih daripada 25 minit. Okay, antara 15 hingga 25 minit saja untuk dilaksanakan. Okay, kalau lebih cepat lebih baiklah. Ya, maksudnya express tu lebih laju. Cuma kalau dia perlahan, pastikan dengan lebih 25 minit. Kalau dah lebih 25 minit tu maksudnya kita boleh start dan mungkin kata untuk sementara ni anda mungkin terlalu berat ya untuk dilepaskan, untuk diluarkan, tak apa. Mungkin ini boleh menjadi tugas di rumah. Okay, bukan dalam sesi itu, tugas di rumah boleh ya. Dan memang kalau kita memulakan ya, saya selalu lihat keadaan klien. Kalau klien kita datang dalam keadaan yang berat, okay, dia emosi dia berat, dia nangis-nangis kan, okay, kita kan boleh biarkan dia menangis, okay. Tapi selepas dia menangis, kita akan okay, macam mana dah stabil, dah boleh mula untuk berkongsi, boleh saja, okay. Tapi apakah dia release sebenarnya? Okay. Terkadang kerana kita ada di situ dan dia tahu bahawa dia punya emosi tu berat, okay. Dan dia tahu bahawa di depan ini adalah orang yang dia berjumpa dan dia perlu cerita. Jadi kadang-kadang dia bercerita tu dalam keadaan dia belum penuhnya dia release. Jadi kita boleh sebenarnya tergantung klien ya. Okay. Kalau saya lebih suka sebenarnya membangunkan stabilisasi dulu. Okay. Kerana dengan stabilisasi itu kadang-kadang klien ni memang kita ni semua ada masalah kan, yang berat. Tapi terkadang kerana ada teknik stabilisasi atau teknik tertentu yang kita boleh riliskan, terkadang bila dah habis tu kan kita rasa macam saya rasa saya dah tahulah saya nak buat macam tu. Maksudnya tak, kadang-kadang kita tak perlu pun proses dia punya apa isunya ya, kerana keadaan yang berat itu dapat dilepaskan dulu. Tapi kalau dia berkongsi itu lebih baik kan. Cuma kalau dia belajar di awal. Jadi saya suka sebenarnya kalau saya datang dengan emosi yang berat kan, emosi yang dia nampak tekanan ni kan, kita bagi dia release dulu. So salah satunya adalah kita boleh gunakan model ini ya. So dia boleh pakai, tadi saya pisahkan kan, tadi saya buat letakkan di atas meja, anda perhatikan dia. Kenapa saya suruh perhatikan? Saya tak suruh buang kertas tu, saya tak suruh simpan dalam buku. Kenapa? Saya nak klien masih menyedari bahawa perkara itu masih ada. Cuma dia di sana, tidak di sini. Saya belajar untuk bagaimana saya transferkan dia ke sini. Tapi masalah ni hilang tak? Tak. Emosi ni hilang tak? Tak. Dia memang kat situ. Okay. Nanti ketika kita dah release, kita dah okey, kita dah bersedia kan, dan kita boleh tak pegang balik semula? Boleh. Kita pegang balik semula. Tapi kita boleh test dengan dia. Bila dia pegang balik semula, cuba anda rapatkan ke diri anda. Apakah anda rasa sangat sakit? Tidak sesakit sebelumnya. Maknanya bagus. Tapi kalau dia kata sangat sakit, apa biarkan di situ. Okay. Dan kalau bila biar di situ, katalah ni sesi dah habis kan, contohnya sesi dah habis, kemudian kita tanya klien, tuan, puan ataupun apalah nama dia kan, Ali, Ali rasa yang di sini, yang di kertas ini, Ali mau bawa pulang atau Ali nak biarkan di sini dulu sehingga sesi kita yang berikutnya. Saya rasa biarlah kat sini dulu, contoh. Okay. Kalau dia biar di situ dulu, nanti kan biar dia balik. Jangan kita beritahu kenapa kita tanya tadi. Okay. Nanti bila datang sesi berikutnya, baru kita tanya dia, Ali, macam mana emosi anda ketika setelah sesi yang selepas kita bersesi dulu? Kalau dia rasa dia lebih aman, lebih release, lebih ni kan, lega, okay. Benda tu kan atas meja kan. Ingat bila sesi kita datang, apa yang dibuat oleh klien kita letak balik atas mejanya. Okay. Dan okay. Mengapa jadi begitu? Entah, saya tak fikir sangatlah. Saya rasa macam saya tak perlu bawa-bawa. Kenapa tak perlu bawa? Di mana anda letakkan? Adakah anda masih ingat? Oh, di atas meja ini. Okay, sekarang ketika anda lihat ke meja ini, apakah anda terasa terlalu sakit? Tak. Saya rasa macam saya tak payah ambil pun tak apa. Kalau dia tak payah ambil kan. Tapi secara umumnya adalah kita nak ajarkan dia, ini metafora mengajar kepada dia bahawa emosi-emosi ada di sini ni adalah apa yang memang dia telah lalui. Dia tak perlu buang. Okay, dia cuma tinggalkan sementara. Okay, dengan bila tinggal sementara, sebenarnya dia boleh belajar dengan lebih baik. Okay, itu keadaan lah. Jadi kita sesuaikan ya. Ada masanya, kalau saya ada kotak klien. Kotak klien tu kita beli
saya punya sesi saya suka guna teknik-teknik ataupun saya guna beberapa kaedah supaya sesi itu tidak macam terlalu kaku. Walaupun kita guna teori, semua ingat ya, sesi mesti ikut teori. Okay, cuma teori itu untuk memproses sesi. Tapi teknik ini adalah untuk kita bantu stabilisasi, untuk bantu penguatan self-regulasi dia. Okay. Jadi saya belikan itu, kotak Luxina tu yang kecil kan, kalau yang besar tu besar sangat kan, yang kecil yang harga dia 16 ke 17 dekat DIY dah banyak. Kan yang penting di Luxina, jangan tutup warna dia. Kenapa saya beli Luxina? Ada sebabnya. Bila kita masuk ke dalam situ, hasil-hasil ni kita masuk dalam situ, klien masih nampak tak? Nampak. Kita proses emosi, kita proses fikiran dia. Kalau dia nak tinggal dekat sini, dia boleh nampak kat situ. Dia nak bawa balik, boleh bawa balik. Okay, bawa balik tu bawa balik bekas, dia bawa balik sheet yang dia bawa balik tu je lah. Ya. Tapi nak tinggal, kita letak di situ. Kenapa bila dia datang besok, benda tu masih ada di atas meja dan kita letakkan dalam bekas Luxina tu sebenarnya ada tujuan. Okay. Supaya dia memahami bahawa apa yang dilalui itu dia tak perlu pembuang, dia tak perlu pun menyalahkan, dia tak perlu pun untuk mengatakan tidak, tapi memahami bahawa inilah perkara yang dia telah jalani sebelumnya. Cuma sekarang saya belajar apa? Saya belajar mengontrol, saya belajar mengawal, saya belajar lebih baik. Jadi itu metaforanya ya, yang boleh digabung jalinlah dengan latihan kita ni ya. Okey. Pandai Bora betul ya, betul. Jadi kalau kita pun sebenarnya kalau kita ada lebih baik kan. Cuma kadang kita ni sebenarnya teknik ni bagus, cuma zaman sekarang ni orang meluahkan di media sosial. Maksudnya meluahkan di media sosial tu tujuan kita tu baik tapi respon ni buruk. Okey. Itu keadaan dia. Jadi saya selalu kata media sosial untuk media sosial. Kalau benda peribadi tak payahlah share kat media sosial, kita share dalam buku kita. Okey. Dan buku tu dipastikan selamatlah ya. Kalau saya sebenarnya saya lebih suka tidak dibentuk buku. Saya suka di dalam bentuk helaian kertas. Kenapa helaian kertas? Kerana kalaupun dia hilang, dia tak dibaca oleh orang secara keseluruhan. Katalah mana tahu kan ada orang ambil kan. Sebab tu kalau yang budak tu, yang student kan saya kata dia, pastikan diary ini dijaga dengan rapi. Dia memang dipegang pun kan. Cuma yelah kalau student kan dibawa juga, dia nampak benda tu kan. Sebab tu saya nampak, sebab dia bawa dalam program tu. Okay. Sebab tu saya kata ini adalah diri anda. Okay. Satu lagi diri anda. So diri anda ni ada banyak rahsia di sini. So pastikan dijaga dengan rapi dan dia tidak hilang. Okay, kalau dia hilang nanti mungkin rahsia-rahsia ini akan menjadi masalah. Okay, so saya bagi tahu dia. Okay. Baik. Itu cara kaedah dia. Nanti yang penting adalah kita mengajarkan pada klien untuk dia transferkan. Nanti kaedah dia boleh dipelbagaikan lah ya. Macam tadi siapa? Puan Malina tadi boleh juga ya, boleh nanti boleh digabungkan juga nanti dengan latihan ini pun boleh ya, nak gunakan yang model yang itu pun boleh sebab dia memang bagus, sebab dia memang block 3 ni dia memang research, dia memang dia satu dia macam psikometrik juga tapi dia psikometrik yang apa yang dia panggil, bukan ABC, okay? Dia freely kan, okay? Tapi bagus ya, boleh. Dan kita boleh dipelbagaikan. Kalau contoh kanak-kanak kan, klien kita kanak-kanak sekolah rendah, so tadi itulah ada emoji, so kita standby lah, kita siapkan, okay? Kalau kita nak buat yang ini, sebenarnya bagus kalau kita ada file yang kita ada emojinya, ada bahan-bahannya, dan color kita tu ada beberapa pensel color kan. Sekarang color senang kan dekat kedai Eco ke, ni bukan promosi tapi itu kemudahan kita kan. Dekat Eco ada, dekat Niso ada kan, 26 tu boleh beli je. Sekarang banyak color kan, anak saya hari beli color tu. Macam macam dia. Kalau dulu kan kita magic color tu yang macam tu je kan. Sekarang color dia yang bagus-bagus tu murah-murah semua ya. Ada lagi yang boleh dia conteng, dia boleh padam lagi kan. Itu bagus. Okay, so kita boleh manfaatkanlah ya ruang-ruang itu untuk kita membantu diri kita dan juga klien kita. So inilah
modelnya ataupun latihan yang kita boleh gunakan. Yang penting untuk teknik ni boleh digunakan di mana-mana ya. Boleh digunakan di awal, boleh digunakan di pertengahan, boleh juga digunakan sebagai teknik untuk membina self-regulasi. Kita bagi dia kerja rumah. Okay, bagi kerja rumah pada klien. Yang penting ingat sebelum bagi kerja rumah pada klien, klien kena buat dalam sesi. Okay, sebab kalau kita suruh dia buat kat rumah, kita bagi arahan saja, dia tak tahu macam nak buat. Jadi buat dalam sesi, sebab nanti kan yang tadi tu kan, kalau dia berat nak tulis kan, dia rasa tekanan sangat kan. So kalau kita suruh dia buat sendiri, dia tak boleh nak riliskan benda tu pun akan jadi masalah ya. Jadi kalau dalam sesi kita boleh nampak dia mungkin tangan dia bergegar ke, dia nak nangis, dia tak boleh tahan-tahan ke kan. Jadi kita buat dalam sesi, okay. Lepas habis sesi tu, itu jadikan sebagai tugas ataupun kerja rumah sehari-hari yang dia buat ya. Saya suka sebenarnya dalam sesi counselling saya suka beri klien tugas kerja rumah. Kenapa? Sebab kalau dalam sesi tu memang kita faham ya, tapi kita kena bagi dia penguatan diri dia. How to dia bina coping yang boleh membangunkan resilient dia, itu bagus ya. Kerja rumah ringan-ringan lah, ringan berat-berat kan. Kalau kita nak suruh dia buat diary, biasanya saya ada diary-nya, saya beli. Kan buku sekarang murah kan, 26 tu yang cantik dekat kedai Eko lagi kan. Kedai Eko tu kan cantik sekali, ada buku tu. Okay, baru ni saya beli. Saya pergi sekolah, saya bagi. Okay, yang budak yang suka tulis diary saya bagi tu. Kat depan tu dia tulis my dream apa kan. Itu bagus sebenarnya. Tak tebal sangat kan, tapi kita boleh gunakan. Dia ada buku yang besar-besar ada kan. Dan memang buku sekarang cantik ya, dia dalam plastik kan. Jadi kita boleh jadikan tu sebagai hadiah lah untuk klien kita kan. Dia datang, kita boleh bagi dia satu benda tu, dia macam meraihkan kita juga ya dalam sesi. Itu benda-benda yang baik kita boleh lakukan. Alright. Okay, ada soalan ke daripada kawan-kawan di sesi ini? Ini panduan menulis kat sini lah ya, saya bagi tadi tulis tanpa henti. Tadi saya suruhkan peraturannya ialah tulis tanpa henti. Tadi saya bagi 5 minit je ya. Tapi kalau klien tengoklah kesesuaian. Kalau di awal 5 minit cukup ya. Tapi kalau untuk latihan yang mungkin dia dah bercerita panjang, dia nak lepaskan, kita boleh panjangkan 10 minit. Tapi dia mesti tulis tanpa henti. Kalau dia tak payah padam, dia tarik macam itulah, tengok tulisan dia ya. Kenapa? Sebab dia nak melepaskan tu, kita jangan henti. Sama juga bila kita mulakan teknik ni, kita jangan berhenti kalau tak cukup masa. Maksudnya kan dia tak boleh buat. Kita cuba buat stabilisasi dulu, dia stabil, dia ada unsur force sikit ya, sebab dia datang dengan, kalau rakan-rakan belajar naratif terapi itu sama. Okay, lagilah kalau naratif exposure terapi yang untuk rawatan trauma tu, pasti dia akan dalam sesi itu dipastikan dia buat benda tu. Okay, susah macam mana pun kita akan bantu dia untuk stabilkan dia, berikan semangat untuk dia sampai dia boleh buat benda tu. Paling tidak pun dia boleh buat sikit. Okay, untuk dia exposure balik ketakutan dia. Sebab dalam rawatan trauma, normally trauma tak akan hilang selagi dia tidak menghadapi semula. Okay, dia hadapi semula, kalau memang dia tak boleh cope, it's okay. Tapi kalau dia boleh cope, itu benda yang baik ya. Jangan risau tata bahasa, jangan edit, jangan menilai diri, jangan fikir orang lain dan fokus pada kejujuran. Okay, sebab itulah kenapa dia menulis saja ya. Saya dulu ada klien, kita ada klien dekat dalam satu negara, kami pergi buat sesi kat negara tu ya. Banyak student kita kat sana. Jadi salah satunya student tu depression dan saya kata apa yang boleh buat dia gembira? Dia suka menulis. Saya kata tulislah, hari-hari tulis. Apa saja nak tulis je. Tak perlu difikirkan, just tulis dia dalam buku. Okay, bila dia habis graduate, kan dia tak ada kerja lagi. Kemudian dia ingat buku dia. So apa dia buat? Dia tulis semula. Dia tak semula bahagian-bahagian yang tidak mengaitkan, lepas tu jual buku tu. Okay, saya tak kenal nama dia tapi dia jual buku tu. Pengalaman dia dengan depression. Okay, so jadi pendapatan pula bagi dia. So akhirnya sekarang dah baiklah, dia dah makin baguslah because of dengan penulisan itu memberikan dia terapi pada dia kan. Jauh, ibu bapa jauh kan. Dia tak ada orang jadi dia menulis. Ya, itu salah satulah perkara yang baik boleh dilakukan. Assalamualaikum Tuan, nak tanya sikit. Salam. Kalau klien tu tak mampu nak menulis, dia macam conteng-conteng je permulaan tu, macam mana ya? Tak ada masalah, boleh aja. Okay. Yang penting dia faham. Okay. Yang penting nanti dia boleh riliskan. Sebab di awal kadang-kadang dia terlalu berat kan. Jadi dia nak lepaskan tu kita boleh nampak pun
buku tu, kertas tu ditulis dengan kuat. Boleh aja. Okey, cuma nanti perlahan-lahan kita bantu dia. Baik, Ais. Tadi soalan ke? Bukan. Okey. Kalau di klien yang memang tak boleh untuk menulis berat kan, tak apa, biar dia. Oh, lain. Dia berconteng. Okey. It's okay. Cuma kalau memang kalau sekali 2-3 dah memang tak boleh, dah rakan-rakan gantikan. Jangan buat writing. Okey, nanti kita ada banyak teknik yang lain. So dia tak sesuai dengan teknik writing kalau memang dia tidak mampu untuk menulis. Okey, sebab kadang-kadang ada orang yang terlalu berat ni, dia nak menulis semula tu berat bagi dia, ya. So kita boleh gantikan. Nanti ada beberapa teknik lain yang kita boleh bantu dia untuk menstabilkan balik dia punya emosi dia, ya. Okey, ada soalan lain daripada kawan-kawan? Alright, kalau tak ada, insyaAllah ya. Semoga-moga nanti bermanfaat. Cik Safwan, saya nak tanya. Silakan. Dengar tak suara saya? Dengar. Okey, tadi Cik Safwan sebut, maknanya kalau klien kita tu tak prescribe untuk menulis, ada beberapa teknik lain lah kan? Jadi teknik-teknik lain tu akan diajar ke atau akan dikongsikan pada siri-siri akan datang tu macam mana? Siri-siri akan datang. Kita ada lagi teknik-teknik yang lain. Nanti kan tak semestinya menulis, tapi nanti ada bahagian yang emotion yang lain. Nanti kalau tak salah saya, nanti kita akan belajar juga saya lupa teknik tu, pakai bekas. Okay, ada bekas yang dalam bekas tu dimasuk emotion. Boleh je. Okay, macam jar something like that dia macam tuangkan emosi ke dalam tu ya. Betul. Nanti ada kepelbagaian tekniknya. Alright. Okay. Alright, so jangan risau ya, kita banyak. Okay, kita ada banyak, insyaAllah. Ada 16, kita ni baru 5, ada 11 lagi. InsyaAllah kita akan belajar banyak nanti. Beberapa lagi teknik penguatan. Yang penting semua teknik kita belajar adalah teknik-teknik untuk membangunkan, sebenarnya konsepnya adalah untuk membina self-regulasi. Okay, sebab yang pendekatan-pendekatan postmodern, pendekatan-pendekatan barulah ya, maksudnya mostly adalah membina penguatan diri. Okay, dia tidak lagi orientasi masalah, tapi orientasi kepada mencari sumber kekuatan dan dibangunkan sumber kekuatan tersebut. Okay, sebab ternyata kajian-kajian baru menyatakan ketika seseorang itu dapat ditingkatkan keupayaan ataupun dia punya, dilihat sumber-sumber kekuatan dia lebih resilient rather than kita terlalu fokus dengan masalah dia. Sebab masalah tu telah terjadi kan. Jadi kita baiki pun mungkin boleh sembuh, tapi untuk ke depan, kerana dia tak nampak potensi diri dia dan akhirnya dia juga tak nampak bagaimana nak menyelesaikan masalah-masalah baru ke depan. Ya. Okay, ada soalan lagi? Cik Safwan. Ya. Ada saya nak tanya tentang ni, bila kita menulis ni lepas tu kita tak simpan yang kita tulis tu, tapi macam kita nak koyakkan ke, nak bakar ke, boleh tak? Saya tak sarankan. Okay. Saya tak sarankan macam tu. Okay. Sebab kenapa dikoyakkan atau dibakar, maksudnya kita seolah-olah membuang emosi tu. Okay. Dalam teknik yang kita pelajari di sini dan juga pendekatan-pendekatan baru, dia tidak menggalakkan itu. Kenapa tak digalakkan itu? Sebenarnya bila kita koyak atau kita buang, seolah-olah kita buang emosi tu. Sebenarnya bukan emosi itu yang kita nak buang. Sebenarnya adalah ingatan kepada masalah itu yang kita nak buang. Okay. Tapi kita tak nak ajarkan klien untuk menidakkan apa yang telah terjadi. So kita nak adalah klien menerima keadaan yang telah terjadi kepadanya. Sebab itulah kenapa saya suruh letak di atas meja atau diletakkan dalam bekas luksina. Okay. Kalau dia tak nak bawa balik, tak apa, tinggalkan di situ. Sebab di situlah dia belajar bahawa ketika dia datang lagi, dia akan lihat lagi. Sebab akan ada nanti masa-masanya kita ingin kembali kepada emosi tersebut. Ada masa-masanya kita ingin kembali kepada pengalaman tersebut. Contoh, kita katakan, kita mungkin
tak nak ingat pengalaman menyakitkan suatu ketika dulu. Okay. Tapi bila kita ada satu masa kita rasa macam ingin mengenang semula. Jadi itu apa maksudnya. Jadi ingin mengenang semula tu bukan sebab kita suka-suka nak apa ya, kita suka-suka ingin sakitkan diri kita, tak. Tapi kita ingin kenang tu sebagai suatu pengajaran kepada kita. Jadi dalam pendekatan-pendekatan yang kita pelajari ini, dia tidak ada istilah untuk buang, untuk elak, untuk menidakkan. Tapi kita ajarkan pada klien secara perlahan-lahan menerima bahawa semua pengalaman-pengalaman yang ditulis atau dinyatakan di atas kertas yang mungkin banyak nanti, itu semua adalah tentang diri kita, tentang cabaran diri kita. Sebab nanti ada untungnya ketika kita sampai ke suatu keadaan, mungkin kita dah besar, mungkin kita dah berjaya kan. Kadang-kadang bila kita tengok balik buku-buku kita atau writing kita buat tu, di situlah sebenarnya kita belajar banyak perkara dalam hidup. Jadi kita akhirnya kita tidak lagi menidakkan. Kita akhirnya merasakan, oh aku bersyukur sebabnya aku lalui perjalanan ini. Kerana dengan perjalanan ini jadi begini. Jadi sebenarnya semua pengalaman hidup itu adalah untuk dipelajari. Itu tujuan dia. Maksudnya sebenarnya apa yang dilalui benda berat dan buruk, tapi itulah dia sumber kekuatan terbesar kepada kita. Okay? Pada satu masa. Mungkin pada waktu ni tak nampak, tapi pada satu masa. That's why lah kenapa kita tak galakkan. Jadi jangan kalau buat program kat sekolah ke apa, jangan biasakan, okay, ambil kertas-kertas, lepas tu tulis, konyol-konyol, buang. Okay? Jangan. Okay? Kerana dibuang tu di situ. Tapi sakitnya tu hilang tak? Biasanya tak hilang. Jadi kita kalau dalam pendekatan baru, pendekatan sekarang ya, banyak penteori-penteori ataupun orang yang mengkaji sekarang ni, dia melihat bahawa ketika kita buang, ketika kita bakar, ketika kita renyapkan dia, sakit tu hilang sikit waktu itu. Tapi kesakitan berikutnya adalah kerana orang tidak belajar untuk menerima hakikat tentang perkara yang dia telah lalui. Yang dia buat adalah dia cuba untuk menidakkan, menolaknya. Bahkan itu lebih menyakitkan keadaan dia lah. Ya? Itu keadaannya. Jadi kalau saya tak galakkan. Okey, terima kasih. Sama. Okay. Lagi soalan lain kawan-kawan? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita jumpa malam besok insya-Allah untuk teknik seterusnya ya. Sihat-sihat selalu ya, dan kalau dapat praktis silakan praktis, dan juga nanti kalau dapat guna untuk kawan-kawan juga silakan ya untuk digunakan pada kawan-kawan dan juga untuk dipraktiskan pada klien-klien kita ya. Semoga bermanfaat dan ada banyak kebaikan daripada perkongsian di malam hari ini. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat beristirahat buat semua. Sama, jumpa lagi.